Okay, so hari ni aku nak tukar clutch motor Honda RX aku. Ni clutch Honda RX V3. Dia dah ada slipper clutch. Kalau clutch yang biasa, dia pakai clutch plate yang macam ni. Tengok, clutch dia lainan. Cuma aku nak tukar slipper clutch Umar Racing ni. Sebab Umar Racing dia datang 5 spring. Ada improve clutch engagement, CNC machine, Rebel, the race proven lah. Ni kau tengok sini. Dia datang one set. Okay, dia punya spring pun datang 5 one set. Dengan housing dia ni lah. Motor korang Honda RX V1, V2 ataupun RX V1, V2 korang nak pakai boleh je. Kelebihan slipper clutch ni, bila korang bawa laju, korang drop gear, dia ada control braking tu supaya tak tekanan dekat korang punya tayar belakang tu. Bila korang buang gear tu, dia tak ada menarik sangat. Jadi risiko untuk korang jatuh ataupun nak control motor tu lebih baik. Oh, yang ini spring clutch yang asal lah, aku dah buka tadi. Okay, ni yang standard punya korang tengok ya. Ada punya design, nampak? Ni Umar ni dia datang macam ni. Dah ada clip dekat sini. Okay, dia ada satu stopper punya washer ni. Korang kena masukkan tu. Dia ada taper dia tu. Masuk ni. Ni washer dia ada 3 kaki. Okay, Umar juga yang slipper clutch ni dia datang sekali dengan lifter clutch ni. Ni asingkan dulu. Belum dia besar lepas tu dia pendek. Korang ikat spring ni. Buat rapat. Alright, so dah siap pasang dah slipper clutch Umar Racing dekat Honda RX V3 keyless punya model. Okay, mantap.